Pidato Atan kali ini iaitu amaran terakhir buat ahli UMNO. UMNO sedang dibunuh dari dalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam hormat kepada rakan-rakan pimpinan dan juga ahli-ahli parti UMNO. Saya bercakap hari ini bukan sebagai ahli ataupun pemimpin UMNO, tetapi sebagai rakyat yang pernah mendapat manfaat dari kerajaan Barisan Nasional UMNO dahulu. Saya bercakap sebagai bekas think tank Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, bekas pemidato UMNO, bekas penceramah UMNO dan bekas ahli UMNO suatu masa dahulu. Saya bercakap ini secara jujur yang saya lihat dari sisi rakyat yang lebih terbuka tanpa jumutkan akal dan minda. Sebagai ahli parti warisan, saya ingin menasihatkan rakan-rakan dalam UMNO yang mana ramai di kalangan rakan-rakan UMNO, kita masih berkawan, bersahabat walau berlainan parti dan warna baju. Anggaplah teguran saya ini untuk membuka mata dan minda kalian supaya UMNO tidak terus tenggelam di antara presiden dan timbalan presiden kamu yang tidak berani untuk menentang Pakatan Harapan serta DAP, tetapi kedua-duanya sanggup bersekongkol dengan musuh sekian lama. UMNO tidak mati kerana musuh kuat. UMNO nazak kerana pemimpin sendiri pengecut dan tamak kuasa. Ganas bukan? Saudara-saudari ahli parti UMNO, Presiden kalian dengan bangga berkata UMNO BN akan jalan solo dalam PRU yang ke-16. Betulkah? Saya tanya dengan suara rakyat. Solo apa jenis ini kalau masih tunduk kepada kerajaan Madani? Kalau masih sujud kepada Anwar Ibrahim? Kalau masih berpeluk tubuh dengan DAP? Itu bukan solo, itu diperalatkan. Jangan hina kebijaksanaan orang Melayu. Jangan anggap ahli UMNO bodoh belaka dan buta tuli. Satu pantun yang sangat keras untuk kalian ahli-ahli UMNO. Berkata berani di atas pentas, hakikatnya tunduk tidak bersuara. Konon solo melaung deras, rupanya terikat tangan dan jiwa. Lebih menjijikkan, pemilihan UMNO terus ditangguhkan. Tangguh lagi, tangguh lagi, tangguh lagi. Dari tahun 2018 sampai tahun 2028. 10 tahun tiada pemilihan. Ini bukan parti demokratik. Ini parti